Hello guys, selamat datang ke video Fire Racing Channel. Ok dah, hari ni senang unbox figure World of Fire version kedua. Ok, jadi tengok. Ok, wow, figure World of Fire. Tangan dia dah agak sikit. Ini figure ganti. Ini versi mesin 2. Sorry, dengan mesin 2. Ok, ni boleh ganti je. Siapa yang tu figure dia dah patang tu. Ok, ni figure World of Fire. Tangan dia dah agak sikit je. Fist dia, penumbuk dia dah jadi transparent. Ok, buat logo berubah cantik. Dia bagi manual lah. Yang ni gambar penumbuk ais dengan api. Ni figure World of Fire yang paling best bagi saya. Okay, saya beli dekat Pasar Percaya. Karya beli dengan harga RM59, 90 sen. Ok, ada banyak lagi. Tahu masa tu kita buka. Ok, Lego okey, masuk gunakan penampilan bunyi manusia. Ada botol botol dah keluar. Akhirnya keluar juga dari kotak ni, sahabat. Betul lah, aku World of Fire. Aku ada kuasa bakar dia bersih. Aku akan datang juga. Okey, dah keluar. Okey, tangan ni. Dia sekarang ni tahu. Okey, sebelah ni tangan. Okey dah. Jom kita banyak tukar sini. Figure World of Fire bersedia. Jom kita tengok pusing gambar dia tu dah. Kepala boleh pusing, menarik. Tangan boleh, tangan sebelah boleh, kaki boleh. Okey, pinggang tak boleh. Zaman dulu kat figure World dulu boleh pusing kat pinggang lah. Sekarang tak boleh kat figure dah guys. Tak boleh tahap tingkat remaja yang mana tak boleh pusing kat pinggang dia. Okey, ini merupakan barang monster. Versi 21 tu dah patah. Aku gantikan dengan versi 22. Versi baru dia. Okey, masa ikut warna. Kalau salah tak muat je. Okey, dah jadi World of Fire sebenar. Tada, World of Fire. Kita gambar kepala. Tangan boleh, sedap. Tangan boleh, kaki boleh, kaki bunga merah macam gabung tu. Cuba kau buat macam ni. Tubuhkan tinju berapi. Tubuhkan kotak juga. Tubuhkan bakar dia beku. Ambil kau. Yeay, menang. World of Fire menang. Okey, sebab menarik. Cuba guys. Oh, boleh berdiri lah. Okey, sampai sini je video kita. Okay, the next kita nak buat figure World yang akan datang pula. Kak Bobo Meka Mata Sneaker Strike atau Kak Bobo dia juga yang lain belah dia tu. Okey, akan datang atau dengan mekanisme Meka Mata pula kita nak unboxing. Okey, tak ada nak beli figure Bobo ni, beli cuba kedai mana-mana saja macam Toys R Us, Aeon, Parkson. Dengan dekat JSC Keepsake, ATGV. Kalau ke kedai wayang, kalau ke kedai bookstore pula, boleh cari kedai MPH, Popular. Kalau kedai makanan pula macam kedai 7E, My News. Dengan kalau ke kedai biasa macam kedai buku, boleh beli kat Galactic Comic Putrajaya dengan beli kat kedai pustaka rakyat mana je jual yang besar-besar, bukan macam koperasi ya. Okey dah. Dah belakang sebelah kau best stock ada banyak aja dengan harga RM50, 90%. Dapatkan sekarang. Okey dah. Jangan lupa dapatkan figure World of Fire. Okey dah. Next rambut mekanisme Meka pula. Itu video akan datang. Okey dah. Sampai sini je video kita. Okey dah. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Terbaik. Yes. Wow.